Gaji masuk, rasa macam raja sekejap kan? Tapi, belum pun sampai hujung bulan, dompet dah kempis. Tengok akaun bank pun, aduh, sayur je. Pernah rasa macam ni tak? Anda tak seorang. Ramai macam tu. So, dalam sesi kali ni, kita nak jadi detektif sikit. Kita nak siasat mana sebenarnya lubang-lubang bocor duit kita ni. Dan yang paling best, kita akan tengok satu sistem yang simple gila untuk tolong anda kawal balik kewangan and mula bina simpanan yang inflasi pun tak boleh kacau. Jom. Inilah dia realiti kebanyakan daripada kita. Seronok hari gaji tu pejam celik dah habis. Lepas tu mulalah kita garuk kepala. Mana pergi duit aku ni? Rasa macam ada entah tangan gaib ke apa yang tolong habiskan. Tapi sebenarnya tak ada benda gaib pun. Puncanya cuma satu, kita berbelanja tanpa ada sistem. Dan itulah benda yang kita nak betulkan sama-sama hari ni. Okey, dan inilah kuncinya. Kita ni kan selalu sangat fikir, alah, kalau gaji aku besar sikit, kalau dapat naik 1,000 lagi, confirm semua masalah selesai. Betul ke macam tu? Belum tentu tahu. Sebabnya kalau tak ada sistem, gaji 10,000 sebulan pun boleh licin. Serius. Jadi fokus kita sekarang ni bukan pada berapa banyak duit yang masuk, tapi macam mana kita uruskan duit yang keluar tu. Ini soal strategi, bukan soal gaji besar. Baik. Jadi apa sistemnya? Apa peta kewangan yang paling senang kita nak ikut? Jom kita kenal dengan formula 50-30-20. Anggap je benda ni macam waste untuk duit anda. Simple gila, tapi power dia luar biasa. Formula ni akan bagi setiap ringgit kita satu tugas dan secara automatik dia akan tolong tampal lubang-lubang bocor tu. Okey, pecahannya senang je. Macam ni, 50% daripada gaji bersih kita letak untuk keperluan. Ini benda-benda yang kita wajib bayar. Tahu kan? Macam sewa rumah, ansuran kereta, bil api air, barang dapur. Lepas tu, 30% pula untuk kehendak. Yang ni part yang best, part enjoy. Nak makan sedap-sedap, nak layan Netflix, nak shopping sikit, kat sinilah bajetnya. Dan yang paling penting, baki 20% tu terus asingkan untuk simpanan. Bahagian ni lah Firo kita, dia yang akan bekerja keras untuk kita di masa depan. Jom kita tengok contoh sebenar, biar lagi nampak. Katalah gaji bersih anda RM3,000. Guna formula tadi, peta kewangan anda terus jadi jelas. RM1,500 untuk komitmen wajib, settle. RM900 untuk reward diri sendiri, untuk enjoy life, settle. Dan yang paling penting, RM600 terus masuk ke tabung simpanan. Nampak kan? Jelas. Tapi sekarang timbul soalan lain. Macam mana kita nak pastikan yang RM600 ni bukan sekadar duduk diam je? Macam mana kita nak pastikan nilainya tu terlindung? Dan kat sinilah kita akan sentuh satu instrumen kewangan yang mungkin paling lama dalam sejarah manusia tapi relevan dia sampai sekarang tak pernah pudar, iaitu emas. Kita akan tengok macam mana emas ni bukan setakat barang kemas mak kita pakai itu je, tapi dia sebenarnya boleh jadi satu kubu kewangan yang sangat-sangat kuat untuk lindungi bahagian 20% simpanan kita tadi. Lindungi dari apa? Dari musuh senyap yang kita panggil inflasi. Cuba kita bandingkan duit tunai yang ada dalam bank tu, anggap dia macam air. Senang sangat mengalir keluar. Nampak sale online, Shopee, Lazada, zaz, habis. Kawan ajak lepak, zaz, keluar lagi. Kan? Emas pula, dia macam batu bata. Dia lebih solid. Sama ada kita pegang fizikal atau simpan dalam akaun khas, dia ada satu halangan emosi. Kita tak akan senang-senang nak pergi cairkan emas tu untuk beli benda remeh. Kita akan fikir banyak kali. So, secara tak langsung, dia macam bekukan kuasa beli kita tu untuk benda yang betul-betul penting di masa depan. Jadi, kenapa penting sangat nak lindungi duit ni? Sebabnya, inflasi. Senang cerita, inflasi ni pencuri senyap. Cuba fikir pasal teh tarik mamak. Dulu, 10 tahun lepas, mungkin RM1.20 je kan? Sekarang, dah RM2.50, kadang-kadang RM3. Itulah kerja inflasi. Dia makan nilai duit kita sikit-sikit setiap hari. Jadi, RM100 yang kita simpan bawah bantal hari ni, confirm takkan boleh beli barang yang sama dengan nilai RM100 10 tahun dari sekarang. Nilainya dah susut. Dan kalau cakap pasal inflasi, tengok nombor ni. Tengok betul-betul. Wow, lebih 800%. Ini bukan nombor rekaannya. Ini lebih kurang kenaikan harga emas dalam tempoh 20 tahun yang lepas. Ini bukan skim cepat kaya. Ini adalah bukti sejarah, bukti yang emas ni bukan setakat jadi perisai lawan inflasi, tapi dia juga ada potensi untuk naikkan balik kuasa beli kita untuk jangka masa panjang. Okey, bunyinya memang best. Tapi mesti ada yang fikir, leceh tak nak beli emas ni? Kena pergi kedai emas ke? Kena ada duit banyak ke?
Jawapannya, zaman sekarang dah tak macam tu lagi. Sejujurnya, nak mula simpan emas sekarang ni mungkin lagi senang daripada nak order makanan online. Serius, jom kita tengok apa pilihan yang kita ada. Secara asasnya ada dua pilihan utama. Pertama, emas fizikal. Yang ni kita boleh pegang, boleh rasa, boleh simpan sendiri. Ada kepuasan dia bila pegang emas sendiri kan? Pilihan kedua, yang makin popular sekarang, akaun emas digital. Apa yang best pasal ni? Dia sangat-sangat fleksibel. Anda boleh mula beli dengan modal serendah RM10 je. Dan semua urusan jual beli boleh buat 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Guna telefon je. Mudah gila. Dan yang bagusnya kat Malaysia ni, kita ada banyak sangat pilihan platform yang patuh syariah, sah dan dikawal selia. Tak perlu risau. Daripada aplikasi bursa, ETF emas kat pasaran saham, akaun emas digital dekat bank-bank utama, sampailah ke syarikat yang memang jual emas fizikal. Jadi, akses untuk kita mula bina kubu kewangan kita tu literally ada kat ujung jari je sekarang. Okey, kita dah ada peta, formula 50-30-20, kita pun dah ada alat dia iaitu emas, tapi semua ni takkan jalan kalau tak ada satu benda ni, benda yang paling penting, iaitu perubahan mindset. Inilah dia rahsia sebenar yang membezakan orang yang hidup bulan ke bulan dengan orang yang betul-betul berjaya bina kekayaan. Tolong baca ayat ni betul-betul dan hadamkan. Mendalam kan? Inilah prinsip bayar diri dulu. Orang biasa buat macam mana? Dapat gaji, bayar bil, shopping, makan-makan. Hujung bulan kalau ada lebih, baru simpan. Kan? Orang yang bijak kewangan, dia terbalikkan semua tu. Dapat gaji, benda pertama dia buat, terus tolak 20% tu masuk tabung simpanan. Dia layan simpanan tu macam komitmen wajib, macam bayar sewa rumah. Duit yang tinggal, barulah guna untuk belanja. Jadi, jom kita ringkaskan semua yang kita bincang tadi dalam satu plan tindakan yang super jelas. 4 langkah je. Senang. 1. Jadi detektif. Kena tahu dulu mana duit kita bocor, jejak perbelanjaan kita. 2. Guna peta. Jadikan formula 50/30/20 tu sebagai panduan utama. 3. Jadikan simpanan tu satu komitmen tetap. Kalau boleh, buat auto debit terus. Dan yang keempat, dan yang paling power, amalkan prinsip bayar diri dulu. Simpan dulu, baru belanja. Ingat tu. Sebagai penutup, saya nak anda bayangkan diri anda 10 tahun dari sekarang. Cuba bayangkan dia. Agak-agak, diri anda pada masa depan tu akan berterima kasih tak pada anda yang hari ini sebab dah mula bina kubu kewangan untuk dia? Ataupun, dia akan menyesal dan tertanya-tanya, kenapalah kita tak mula awal-awal dulu? Setiap ringgit yang anda lindungi hari ini sebenarnya adalah hadiah kebebasan untuk masa depan anda. Dan pilihan tu ada di tangan anda sekarang.